Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Hazuni Helmi dalam program Assalamualaikum. Kita doakan agar pada bulan Ramadan ini Allah bagi keberkatan untuk kita dapat membina semula iman kita, dapat menjadi seorang yang lebih baik insya-Allah. Dan antara yang kita nak bincangkan juga topik kita pada waktu ini adalah kempen Bina Bersama. Nak tahu kempen Bina Bersama apa? Bersama dengan ahli panel kita pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain merupakan Duta Yayasan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur sihat. Alhamdulillah. Sebenarnya kami di sini rasa tumpang syukur Ustaz dapat bersama dengan kita pada hari ini. Nak mudah-mudahan keberkatan tu sampai kepada kita dan juga para penonton di rumah insya-Allah. Jadi Ustaz, topik kita pada hari ini adalah kempen Bina Bersama. Jadi kita tahu bulan Ramadan ni antara bulan yang berlipat ganda Allah nak bagi pahala pada kita kan. Tapi mungkin Ustaz boleh kaitkan juga dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, kaitan dia tentang kempen Bina Bersama. Apa yang Ustaz nak kongsikan kepada kami semua? Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Sidang penonton yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita syukur Allah Taala pilih kita untuk menjadi daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatum marhumah. Umatku adalah umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang yang paling bongsu, mereka datang yang paling terakhir daripada kemanusiaan di alam dunia ini, tetapi di akhirat nanti Allah Taala akan masukkan umatku terlebih dahulu ke dalam syurga. Allah tidak mengizinkan mana-mana umat yang terdahulu yang mereka berjaya untuk lulus masuk dalam syurga, mereka tidak diizinkan untuk menapakkan langkah kaki mereka masuk ke dalam pintu gerbang syurga, sehingga seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir keluar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Taala izinkan umat yang terdahulu untuk masuk ke dalam syurga Allah. Ummati ummatum marhumah. Umatku umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara keistimewaan dan kelebihan yang Allah Taala berikan kepada umat ini, umat yang dimanjakan, umat yang disayangi, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan ganjaran untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dalam hadis menyebutkan umat terdahulu kalau mereka nak berniat buat kebaikan, mereka masih belum dapat pahala sampailah mereka buat kebaikan. Ya, mereka praktikkan apa yang mereka niat, baru mereka dapat pahala. Tapi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah begitu istimewakan. Kita niat saja buat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala dah bagi pahala di situ. Dan bila kita buat kebaikan tersebut, kita praktikkan, kita datangkan, kristaliskan di alam nyata, maka Allah Taala akan gandakan dengan begitu berlipat kali ganda ganjarannya bighairi hisab. Sehingga Quran kata Allah boleh lipat kali gandakan sehingga tanpa perhitungan, tanpa henti. Dia boleh menjadi amal jariah, yang mana kalau seseorang itu melakukan satu amalan yang ianya berterusan kebaikan dan juga manfaatnya, maka walaupun dia dah tutup mata buat selama-lamanya daripada alam dunia ini, tetapi buku akaun dia, buku cerita amalan dia sentiasa terbuka. Tak ada malaikat yang sibuk untuk menulis kepadanya. Dan itu adalah satu keistimewaan yang diberikan pada umat Nabi SAW. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak sembunyikan malam Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya siapa yang beribadah padanya digandakan 80 tahun ibadah secara berterusan. Dan setiap daripada zikir kita, tasbih kita, tahmid kita dalam bulan Ramadan, selawat kita, istighfar kita, segalanya digandakan pahalanya, tak sama. Keberkatan kita sebut subhanallah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tak sama. Kerana di dalam Ramadan Allah gandakan semua daripada segi keberkatannya, daripada segi kerahmatannya, daripada segi cahayanya, daripada segi rahsia-rahsia yang tercurah dan terlimpah dalam hati manusia, dalam batin manusia dan rohani manusia, dalam jiwa, dalam kalbu manusia, tidak akan sama di luar daripada bulan Ramadan. Dalam Ramadan Allah sembunyikan khazanah yang begitu besar, lebih-lebih lagi apabila seseorang itu bertakarub kepada Allah SWT. Antara salah satu takarub adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu infak yang kita dapat berikan perhatian adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kami daripada Yayasan Mihrab terpanggil untuk bersama dengan sidang penonton, para muslimin dan muslimat, untuk bersama-sama dalam kempen Bina Bersama untuk kita bantu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan,
rumah kita sekejap perlu maintenance sana, sekejap maintenance sini. Rumah baru berapa tahun tapi perlukan maintenance dan perlukan pembelanjaan yang besar untuk kita baik pulih dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Dan Yayasan Mihrab bukan sahaja menumpukan satu masjid, tetapi sumbangan yang tuan-tuan salurkan kepada Yayasan Mihrab, kami komited untuk membantu masjid-masjid, surau dan madrasah tahfiz yang berada di Malaysia ini yang perlukan bantuan untuk kami berikan perhatian di bawah radar di dalam kempen yang bernama kempen Bina Bersama yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab ini. Masya Allah. Jadi bila Ustaz sebut tentang masjid itu, dikhabarkan sekarang ni banyak fokus untuk kita nak membina Masjid Wan Cik Arifin. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana kita nak membantu dan mungkin sedikit sejarah tentang Masjid Wan Cik Arifin ini. Baik, salah satu daripada projek yang sedang berada di bawah radar perhatian kami di bawah kempen Bina Bersama oleh Yayasan Mihrab adalah baik pulih masjid yang sudah tua usianya, lebih daripada 100 tahun, yang bernama Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Pulau Pinang. Masjid ini sudah pun usang, sudah pun uzur, kayu-kayunya telah pun dihancurkan oleh anak-anak, dan kayu-kayu seri, kayu utama yang menyokong atap juga telah pun usang dan boleh roboh, dan ini dapat membahayakan keselamatan jemaah. Sistem pendawaian di dalam bangunan juga telah banyak rosak di mamah anak-anak. Bayangkan rumah kita yang baru 10 tahun, 20 tahun, macam mana rosak boleh dengan sistem berbagai-bagai yang boleh terjejas. Ini kan lagi usia bangunan yang melebihi daripada 100 tahun yang memerlukan perhatian kita, perlukan sumbangan dana daripada tuan-tuan untuk baik pulih masjid ini. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, Masjid Wan Cik Arifin dibina oleh seorang businessman lebih daripada 100 tahun yang lampau. Nama beliau adalah Arif Wan Cik Arifin. Beliau bin Ahmad Tajuddin. Beliau asalnya adalah seorang businessman, akan tetapi beliau kemudian berusaha menjadi seorang ulama, sehingga beliau mewakafkan tanah dan membina masjid ini dan melahirkan ramai ulama di tempat ini. Dan bayangkan betapa besar sumbangan masjid ini kepada tanah air kita. Hari ini kita dapat kecapin iman dan Islam. Ini adalah salah satu daripada apa yang telah dilakukan oleh Wan Cik Arifin, Tuan Arif Wan Cik Arifin tadi. Dan beliau telah meninggal dunia. Dan pada ketika ini segala apa yang dilakukan oleh beliau dalam buku cerita beliau sentiasa terbuka dan telah memberikan manfaat kepada kita, generasi yang kemudian. Nah, sekarang giliran kita pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ambil bahagian dalam pembinaan pemakmuran masjid, nescaya Allah Taala binakan kepadanya masjid di tengah-tengah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah kamu adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Dan ini adalah peluang kepada kita semua. Saya mengajak kepada sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita merebut peluang keemasan ini untuk kita berikan pula manfaat yang berterusan menjadi amal jariah kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan keberkatan dalam Ramadan ini, infak kita, setiap ringgit kita dipandang dengan pandangan yang khusus, pandangan rahmat, pandangan keberkatan, kerana Allah yang nak muliakan umat Nabi SAW dengan pahala yang berlipat kali ganda. Dan Allah datangkan bulan Ramadan untuk memuliakan umat Nabi SAW. Tetapi siapakah daripada kalangan umat ini ingin merebut peluang yang penuh dengan keemasan, dengan kita berinfak di jalan Allah, memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, currency kita yang kita nak bawa ke hari akhirat bukan lagi ringgit, bukan lagi pound sterling, bukan lagi USD dollar, bukan lagi euro, akan tetapi dalam bentuk pahala. Nama currency-nya pahala. Dan infak kita itu akan dikonvert kepada pahala, dan di sanalah yang kita perlukan di alam barzakh, di pada mahsyar. Dan hari ini kita sama-sama memikirkan untuk hari esok kita, dan kita tak lama di dunia ni. Sekejap kita akan tinggalkan dunia ini, dan kita lihat ramai orang dah tinggalkan dunia ini begitu segera dan pantas. Tak lama lagi giliran kita pula. Tapi apakah persiapan kita? Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah, setiap ringgit kita yang kita infakkan bersama dengan Yayasan Mihrab dalam membaik pulih Masjid Wan Cik Arifin dan juga masjid dan surau institusi agama yang lain, Allah Ta'ala memberikan keberkatan rezeki zahir dan batin,
menjauhkan kita daripada musibah dan dikurniakan kita kesihatan dan kesembuhan daripada segala penyakit zahir dan batin, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Harap kita dapat mengambil seruan semangat apa yang Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, dan sebenarnya daripada hasil Masjid Wan Cik Arifin ini membuktikan bahawasanya bila seorang businessman sanggup infak hartanya, mewakafkan sampai 100 tahun. Bayangkan tempoh 100 tahun tu berapa banyak pahala dia. Dan mudah-mudahan kita ni pun, mungkinlah kita tak dapat nak bina masjid secara usaha kita sendiri, tapi bila kita membantu sedikit demi sedikit pun mudah-mudahan kita dapat menumpang keberkatan dia sebagaimana Wan Cik Arifin telah membuktikan pada kita ni, masya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Kita rasa sangat rasa bersemangat. Jadi insya-Allah boleh tangkap layar dan kongsi-kongsikan nombor akaun ini, insya-Allah. Dan selepas ini ada banyak lagi topik yang kita nak bincangkan, namun kita nak berehat dulu. Terus setia bersama. Assalamualaikum.